dalam lipatan. Tak macam-macam lipatan dia ni gunting bang. Ha? Dia ni lah yang simpan Anissa selama ni. Tengok ni bang. Tengok ni. Kau kianat ustaz Ini SIM Kapro lah. Aku tahu apa kau buat. Dari awal lagi, naluri aku tak pernah percayakan kau, Aiman. Nampak diam, naif. Tapi kau tikam aku. Memang aku patut buang kau dulu sebelum Anissa. Memang aku yang bagi semua bukti yang aku dapat tu pada Tuan Haji Mohsin dan Puan Aisyah. Aku juga yang lindungi Anissa. Aku nak bantu dia dapatkan kebenaran daripada manusia jijik macam korang. Manusia jijik. Ha? Jijik, Puas hati aku. Yes! Mana Aiman ni? Kau khianat aku. Aku semua buat apa yang aku patut buat. Hei, engkau tak layaklah buat macam tu. Engkau siapa? Ustaz tu siapa? Aku manusia biasa. Daripada engkau yang bertopengkan agama. Kau guna agama engkau untuk tutup semua benda jahat yang kau buat. Orang macam kau ni patut diheret ke mahkamah biar merengkuk dalam penjara. Kau ingat senang ke kau nak jatuhkan aku? Kau memang tak kenal siapa yang kau lawan dia. Bila-bila masa saja aku boleh lenyapkan kau. Kau ingat aku takut? Kau ingat aku takut dengan manusia hina macam kau? Munafik. Syakir, Ya bang. kau bawa dia pergi balai. Baik.